Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam rancangan 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri. So, puasa ke hari ni? Hari ni kita nak masak sambal udang petai, ya. Macam biasa, untuk bahan sambal udang petai ni, semestinya kita kena ada udang, cili kering yang telah pun dikisar halus, bawang besar telah pun dihaluskan, bawang putih, petai, ya. Saya menggunakan gula kabung supaya sambal kita lebih berkilat dan cantik warnanya nanti. Bukan sahaja cantik, tetapi lazat, insyaAllah. Dan kita juga menggunakan asam jawa, garam, serbuk perasa, macam biasalah. Kita panaskan kuali, kita letak minyak agak banyak untuk menumis cili ni, supaya cili tu betul-betul masak. Mula-mula kita akan masukkan bawang, selepas itu kita masukkan cili kisar dan diikuti dengan, kalaulah cili tu dah betul-betul masak, dah keluar minyak, ya, baru masukkan udang nanti. Okey, bolehlah masukkan bawang. Untuk bawang, kalau saya masak sambal lah, bawang ni lagi banyak, lagi manis, lagi sedap. Cubalah. Bawang putih sedikit, bawang putih tak perlu banyak sebenarnya, tapi perlu ada, ya. Kita tumiskan bawang sehingga mengeluarkan bau yang harum, ya. Apabila bawang kita dah bau wangi, bolehlah masukkan cili kering yang telah pun dikisar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apabila dah keluar minyak, boleh masukkan gula. Saya guna gula kabung, ya. Boleh masukkan garam. Bismillah. Dan boleh masukkan serbuk perasa. Juga asam jawa, ya. Agak-agaklah. Apabila dah keluar minyak, bolehlah masukkan udang, ya. Masukkan semua udang. Masak sampai udang tu masak. Saya memang kalau masak sambal udang, saya tak suka udang tu digoreng terlebih dahulu. Sebab, ya, air udang yang keluar tu lagi menyedapkan lagi sambal udang kita. Udang kan mengeluarkan air. Dan kalau dah keluar minyak kat tepi-tepi tu kan, boleh masukkan petai. Bismillah. Sedapnya lah bau dia. Gaul-gaul dah siap. Aduh, terkecik tangan. Okey, sambal udang petai kita pun dah masak. Boleh cuba, ya. Pun dah masak, bolehlah transfer dalam mangkuk untuk kita hidangkan, ya. Wih, ya Allah. Tergiur tengok petai seketul-seketul ni. Masya Allah, sedapnya. Bolehlah jadikan idea untuk masak buka puasa petang ni. Alhamdulillah, sambal udang petai kita pun dah masak, ya. Kita dalam rancangan apa? 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri.